suatu serangan yang tidak berperi kemanusiaan dan penuh kecelakaan telah dilakukan, tidak lain dan tidak bukan oleh sebuah negara yang mendakwa mereka adalah hero dunia ini. Tan Sri Yang Di-Pertua dengan menghantar 13 kapal perang ditempatkan di Asia Barat, kapal pengangkut pesawat USS Abraham Lincoln, dan dalam perjalanan kapal pengangkut terbesar di dunia USS Gerald Ford menunjukkan bahawa niat dan juga intention yang begitu buruk telah dizahirkan oleh Amerika Syarikat terhadap bukan saja Iran tetapi juga kepada negara-negara sekitar itu. Saya ingin memetik kepada satu laporan dan juga rencana yang berbunyi US kill every single powerful person who was a potential threat to them. Ini adalah satu rencana yang menggambarkan bagaimana peristiwa penglibatan, kebejatan Amerika Syarikat membunuh pemimpin-pemimpin utama di dunia yang dikira memberikan risiko ataupun satu ancaman threat kepada mereka. Tahun 2011, Amerika terlibat dalam pembunuhan Muammar Gaddafi di Libya dan digulingkan oleh pemberontak yang disokong dengan serangan udara NATO yang dipimpin oleh Amerika. Tahun 2003, Saddam Hussein di Iraq telah ditangkap oleh tentera Amerika, telah dihukum gantung pada 30 Disember tahun 2006 dengan kejamnya kerana sebagaimana Ipoh Timur sebut tadi, Iraq mempunyai kekuatan yang begitu terselah yang mungkin dianggap ancaman kepada Amerika. Lama dulu tahun 60-an di Vietnam, Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem telah digulingkan dan dibunuh pada 2 November tahun 1963, rampasan kuasa tentera yang disokong oleh Amerika Syarikat. Pentadbiran Kennedy memberi lampu hijau dan sokongan dan menganggap Diem sebagai halangan akibat pemerintahan kuku besi dan sebagainya. Begitu juga di Kongo, Perdana Menteri Kongo Patrice Lumumba, Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo dibunuh pada tahun 1961 dan ianya mendapat sokongan daripada CIA yang bimbang dengan pendirian nasionalis Perdana Menteri Kongo pada masa itu, yang hanya bertindak untuk melindungi sumber mineral Kongo daripada terus dieksploitasi oleh bekas penjajah. Beliau telah dibunuh. Begitu juga satu masa dulu di Iran, Muhammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran, telah dijatuhkan juga oleh pemberontak kudeta militer yang didokong oleh Amerika Syarikat kerana Mossadegh menasionalisasikan industri minyak Iran pada tahun 1951 sehinggalah naiknya rejim Shah Reza Pahlavi, Shah Iran itu. Begitu juga di Guatemala, Presiden Guatemala Arbenz telah dijatuhkan kerana polisi cukai terhadap plantation ataupun perladangan Amerika di sana, di mana presidennya telah digulingkan melalui kudeta yang juga didokong oleh CIA pada tahun 1954. Begitulah juga, saya tak nak panjangkan lagi, di Cuba, bagaimana Ipoh Timur sebut tadi, pelibatan US di Afghanistan, kemudian di Chile, di Ghana dan juga di Grenada. Ini adalah contoh-contoh kebejatan dan juga kebiadaban Amerika Syarikat yang telah campur tangan di dalam pemerintahan negara yang dipilih secara demokratik. Tak kira macam mana pun, Amerika akan kill every single powerful person who was a potential threat to them. Inilah dia. Namun demikian, saya ingin menyentuh juga dalam negara kita. Kita, walaupun pembangkang, kita bimbang dengan keselamatan negara kita sendiri dalam keadaan kita memikirkan keselamatan negara-negara jiran. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai suatu berita yang meletup baru-baru ini. Ketua Polis Negara menyatakan bahawa polis sedang menyiasat dakwaan konspirasi jatuhkan kerajaan, sabotaj negara
apakah ini satu berita yang amat malang kepada rakyat Malaysia? Kerana kita bimbang kalau di Iran, Amerika Syarikat boleh campur tangan. Apakah tidak mungkin mereka sebagai penjenayah ataupun sebagai penjahat, penyangap antarabangsa ini boleh campur tangan di dalam negara kita ini. Dan satu perkara saya nak tahu dari segi dasar kita. Kita mengutuk dasar-dasar kezaliman Amerika dan negara-negara lain. Apakah dasar ataupun pendirian Malaysia terhadap negara-negara, terutamanya negara Islam, yang membenarkan negara mereka dijadikan pengkalan tentera Amerika, yang akhirnya menyebabkan mereka sendiri menerima akibatnya. Negara-negara di sekitar Iran, apabila Iran memberi respon kepada serangan itu, yang turut menjadi tempat sasarannya adalah negara-negara itu yang dianggap bersekongkol dengan Amerika Syarikat ini. Saya nak tahu pendirian kerajaan kita dalam hal ini. Kota Baru, Terima kasih. mohon jelas sikit belakang. Baik, saya